Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nora Idah binti Abdul Rahim. Nombor ID saya 9601150856560001. Saya merupakan pelajar OUM Ipoh Perak. Saya sekarang berada dalam semester 8. Saya mengambil subjek HBEC 4403 Perkembangan Sosial dan Emosi Kanak-kanak. Tajuk saya pada hari ini adalah perkembangan emosi dan hubungan keterikatan kanak-kanak. Pengenalan. Perkembangan emosi kanak-kanak merupakan asas kepada pembentukan kepribadian dan kesejahteraan mereka. Sejak lahir, kanak-kanak belajar mengenal dan mengawal emosi mereka melalui hubungan dengan orang sekeliling, terutamanya ibu bapa dan penjaga utama. Perkembangan emosi yang sihat membantu mereka berasa lebih selamat, yakin diri serta mampu menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Sebaliknya, jika diabaikan, kanak-kanak mungkin sukar untuk mengawal perasaan dan membina hubungan yang positif. Oleh itu, memahami perkembangan emosi serta kepentingan hubungan keterikatan yang selamat amatlah penting bagi memastikan pertumbuhan kanak-kanak yang seimbang dari segi fizikal, sosial dan emosi. Antara individu yang memainkan peranan paling penting dalam perkembangan emosi kanak-kanak ialah penjaga, seperti ibu bapa, guru dan pengasuh yang menjadi tunjang kepada kesejahteraan emosi anak-anak sejak awal kehidupan. Mereka merupakan model utama yang membimbing anak-anak untuk mengenal, memahami dan mengawal perasaan mereka. Pertama, peranan ibu bapa. Ibu bapa ialah asas utama dalam membentuk kestabilan emosi anak. Apabila ibu bapa memberi perhatian, mendengar dengan empati dan menunjukkan kasih sayang melalui pelukan serta kata-kata lembut, mereka senang membina rasa selamat dan kepercayaan dalam diri anak. Contohnya, apabila seorang ayah menenangkan anak yang takut tidur sendiri dengan duduk di sisinya dan berbicara dengan lembut, anak akan belajar bahawa perasaan takut boleh diurus dan tidak bersendirian. Dari situ, kanak-kanak akan mula memahami bahawa emosi negatif bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi boleh dikawal dengan bantuan orang yang dipercayai. Tindakan seperti ini dapat membantu anak-anak membina kestabilan emosi dan keyakinan diri. Peranan yang kedua ialah guru. Guru berperanan meneruskan pembentukan emosi di persekitaran sekolah. Mereka bukan sahaja mengajar akademik tetapi juga menjadi model kepada pengurusan emosi dan interaksi sosial. Contohnya, apabila murid berasa kecewa kerana gagal menyiapkan tugasan, guru yang prihatin tidak akan terus memarahinya. Sebaliknya, membimbing dengan kata-kata dorongan yang semangat. Seperti, tak apa, cikgu tahu kamu sudah mencuba. Mari kita buat bersama-sama. Dengan pendekatan sebegini, guru akan membantu kanak-kanak untuk belajar mengawal kekecewaan dan bangkit semula dengan lebih positif. Peranan yang ketiga ialah pengasuh. Memainkan peranan paling penting dalam memupuk perkembangan emosi kanak-kanak, terutamanya pada peringkat awal kehidupan mereka. Bagi kanak-kanak yang dihantar ke pusat asuhan sejak bayi, hubungan dengan pengasuh menjadi sumber utama rasa selamat dan kepercayaan terhadap orang lain. Apabila pengasuh menunjukkan kepekaan terhadap isyarat emosi anak seperti segera memeluk bayi yang menangis atau menenangkan kanak-kanak yang takut ditinggalkan, mereka sebenarnya sedang membantu membina keterikatan yang selamat. Anak kecil akan belajar bahawa ada orang dewasa yang boleh dipercayai untuk memberi perlindungan dan kasih sayang. Contohnya, apabila seorang pengasuh menenangkan kanak-kanak yang menangis kerana ibu bapanya baru pergi bekerja dengan berkata, tak apa sayang, cikgu di sini. Jom kita bermain sama-sama. Kanak-kanak itu akan berasa diterima dan selamat. Dari situ, dia akan belajar untuk menyesuaikan diri, mengawal kesedihan dan mula membina keupayaan emosi yang lebih stabil. Kesan keterikatan terhadap perkembangan emosi, sosial dan kognitif kanak-kanak. Hubungan keterikatan atau attachment ialah ikatan emosi yang mendalam antara kanak-kanak dengan penjaga utama mereka. Dari segi emosi, keterikatan yang selamat dapat membantu kanak-kanak berasa dilindungi dan disayangi. Apabila ibu bapa atau penjaga memberi respon dengan lembut terhadap keperluan anak-anak,
Anak itu akan belajar bahawa perasaan mereka mudah difahami dan diterima. Ini dapat membentuk kestabilan emosi dan keyakinan diri. Sebagai contoh, apabila seorang kanak-kanak tahu bahawa ibunya akan datang menenangkannya setiap kali dia menangis, dia akan mula belajar bahawa perasaan sedih boleh dikawal dan tidak perlu ditakuti. Dari aspek sosial pula, keterikatan yang positif dapat membantu kanak-kanak membina kepercayaan terhadap orang lain dan berinteraksi secara sihat. Kanak-kanak yang dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang akan lebih mudah berkongsi, bekerjasama dan menunjukkan empati terhadap rakan sebaya. Contohnya, apabila seorang murid melihat rakannya sedih, dia akan datang membantu tanpa disuruh. Itu menunjukkan bahawa dia sudah belajar memahami dan menghargai perasaan orang lain. Manakala dari sudut kognitif, keterikatan yang selamat menjadikan kanak-kanak lebih berani meneroka dan belajar perkara baru. Perasaan selamat dengan penjaga membuatkan mereka lebih yakin untuk mencuba, bertanya soalan dan tidak takut melakukan kesilapan. Contohnya, murid yang rapat dengan gurunya akan lebih aktif dalam aktiviti kelas kerana dia tahu gurunya akan memberi bimbingan, bukan hukuman. Keadaan ini akan menggalakkan perkembangan daya tumpuan, memori dan kemahiran menyelesaikan masalah. Hubungan keterikatan yang lemah berlaku apabila penjaga tidak memberi tindak balas yang konsisten dan penyayang terhadap keperluan emosi kanak-kanak, menyebabkan mereka berasa tidak selamat dan sukar mempercayai orang lain. Dari segi emosi, mereka akan mudah cemas atau cepat marah kerana tidak biasa ditenangkan. Contohnya, anak yang sering diabaikan ketika menangis, mereka akan belajar menahan perasaan sendiri dan menjadi kurang yakin diri. Dari aspek sosial, mereka sukar bergaul dan mungkin bertindak agresif atau menjauhkan diri. Seperti kanak-kanak yang enggan berkongsi mainan kerana takut kehilangan kawalan. Manakala dari sudut kognitif pula, rasa tidak selamat menjadikan mereka sukar menumpukan perhatian dan takut untuk mencuba perkara baru. Contohnya, murid yang risau dimarahi tidak berani menjawab soalan di dalam kelas. Kesimpulannya, keterikatan yang lemah boleh menjejaskan kesejahteraan emosi, sosial dan pembelajaran kanak-kanak. Oleh itu, penjaga perlu sentiasa menunjukkan kasih sayang dan kepekaan terhadap keperluan mereka. Sebagai kesimpulan, perkembangan emosi dan hubungan keterikatan sangat penting dalam membentuk kesejahteraan kanak-kanak. Keterikatan yang selamat dapat membantu mereka membina kestabilan emosi, kemahiran sosial yang positif dan keyakinan untuk belajar. Manakala keterikatan yang lemah boleh menjejaskan kawalan emosi, hubungan sosial serta tumpuan kognitif. Saya menyedari bahawa setiap interaksi kecil antara penjaga dan kanak-kanak memberi impak besar dalam membina rasa selamat, disayangi dan diterima. Refleksi saya ialah sebagai individu yang berperanan dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak, kita perlu lebih peka terhadap keperluan emosi setiap anak-anak. Pemahaman tentang perkembangan emosi dan keterikatan ini bukan sahaja membantu kita mendidik dengan lebih berkesan, tetapi juga memastikan setiap kanak-kanak membesar dengan kasih sayang, keyakinan diri dan kesejahteraan mental yang kukuh. Sekian, terima kasih.